Ada yang bertanya, apakah pembagian harta pusaka si mati mengikut hukum faraid itu adalah merupakan perintah Allah ataupun hanyalah perintah daripada para ulama? Saya sahabat-sahabat ingin menjelaskan di sini, pembahagian harta peninggalan si mati yang telah menjadi harta pusaka wajib diuruskan dan dibahagikan kepada waris-waris yang berhak mengikut hukum faraid itu adalah merupakan perintah Allah. Baik, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya ia adalah satu perintah Allah Ta'ala, jikalau kita rujuk dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, Allah SWT berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruda. Baik, ini adalah merupakan perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7. Apa maksudnya? Allah Ta'ala berfirman, orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan juga kerabat. Dan bagi orang perempuan itu juga ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, sama ada sedikit ataupun banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan dan ditentukan oleh Allah Ta'ala. Baik, sahabat-sahabat, ayat ni daripada surah An-Nisa ayat yang ke-7 menunjukkan jelas, iaitu pembagian harta kepada waris yang berhak, kepada kerabat-kerabat si mati mengikut hukum faraid itu adalah merupakan perintah Allah. Dan dia bukan perintah daripada para ulama ataupun suruhan daripada para ulama. Itu merupakan perintah daripada Allah Ta'ala. Dan juga kalau kita merujuk dalam ayat surah yang sama, surah An-Nisa ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-12, di situ jelas Allah Ta'ala menerangkan satu persatu secara terperinci tentang bahagian waris-waris si mati yang berhak terhadap harta yang ditinggalkan oleh si mati mengikut hukum faraid. Baik, antara contohnya kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayayin, ila akhir ayat. Baik, ayat ni panjang sahabat-sahabat dan saya terjemahkan. Apa kata Allah? Allah SWT perintahkan kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi kata Allah, jika anak-anak perempuan itu lebih daripada dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2 daripada harta itu. Dan kata Allah lagi, bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang daripada keduanya 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak ada anak, sedangkan yang mewarisinya itu hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya adalah 1/3. Kalau pula si mati itu ada beberapa orang saudara tu, adik-beradik, maka kata Allah bahagian ibunya ialah 1/6. Itu kalau seseorang itu mati, dia tidak ada anak keturunan tetapi ada adik-beradik yang ramai, iaitu lebih 2 ke atas, maka bahagian ibu itu adalah 1/6. Pembagian itu kata Allah ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Tuan-tuan, ini menunjukkan jelas, ya, surah An-Nisa ayat 11 merupakan perintah Allah, iaitu bahagian waris-waris yang berhak untuk mewarisi harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan juga kalau kita merujuk dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, ayat yang panjang, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul laun walad fa in kana launa walad falakumur rubu' mimma tarak ila ayat. Baik, ayat ni apa kata Allah yang bermaksud, saya terjemahkan panjang. Dan bagi kamu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri kamu, jika mereka tidak mempunyai anak.
Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. Dan bagi mereka itu isi-isi pula 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak, maka bahagian mereka itu isi-isi kamu ialah 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutang kamu. Dan kata Allah, jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak ataupun bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi tiap-tiap seorang daripada keduanya ialah 1/6. Kalau pula mereka, iaitu saudara-saudara yang seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersama pada 1/3 dan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan, sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris. Tiap-tiap satu hukum itulah ketetapan daripada Allah. Dan ingatlah kata Allah, Allah itu Tuhan yang maha mengetahui lagi maha penyabar. Ini merupakan dalil daripada firman-firman Allah, surah An-Nisa ayat 7, ayat 11 dan juga ayat 12. Baik, dan kalau kita merujuk dalam hadis Nabi SAW, hadir pada Imam Bukhari dan juga Muslim, Nabi mengatakan, Al-hikul faraida bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Baik, apa maksudnya kata Rasulullah? Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak daripada ahli waris. Adapun apa yang berbaki adalah untuk waris laki-laki yang paling hampir tu daripada golongan ashabah, mana orang yang akan dapat baki pada harta si mati. Jadi daripada hadis Nabi ini menjelaskan, jelas menunjukkan bahawasanya perintah untuk dibagikan harta si mati mengikut hukum fard itu merupakan perintah Allah dan juga merupakan satu perintah sunnah daripada baginda Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bukan arahan daripada para ulama, daripada ustaz-ustaz, tapi ini merupakan perintah Allah dan juga perintah daripada Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan apa yang saya cuba jelaskan di sini menunjukkan bahawasanya perintah membagikan harta pusaka itu bukan daripada arahan para ulama ataupun daripada perintah para ulama, tapi itu merupakan perintah Allah dan juga perintah Nabi SAW.